vlog yang lepas. So basically today is another day. Today it is 29th of July 2026. It is Wednesday. Macam biasa Wednesday saya cuti, Ifah pun cuti. Hari ni kita don't have that much of a plan. Basically just nak go lunch dengan kawan Irfan. Sebab kawan dia dah tahu dah kita orang pasang kita orang punya bed. So macam kita orang nak ubah dia, dia tak nak. Lepas tu kita orang macam okay lah, it's okay, we buy you food lah ha. Lepas tu tu hari dah nak pergi, tapi dia demam pula. So kita pergi hari ni. And then afterwards we might go to Sephora kot. I plan nak cari hadiah birthday mak dekat Sephora. Esok kita orang nak celebrate. Mak birthday dah berlepas dah, on 25th tak silap I, kan? 25th was on Saturday, if I'm not mistaken. Tapi I kerja pagi, Ifan pula kerja malam. So kita orang clashing. So kita orang tak dapat celebrate together. So kita orang akan celebrate tomorrow. So tomorrow pun I cuti, Ifan pun cuti lagi. So tomorrow malam kita orang akan go dinner together. So now we are heading to Zaini Cafe. Nak pergi Sabar tak? Sampai tak? Okay, dan makan. Lah kenyang sangat. Okay, berapa rate out of 10? Biasa je 7.5. I pun rate biasa je. Dia macam basic je ke tak je. Dia bukan cafe like. Dia macam nama je cafe, tapi dia macam dia jual asam pedas, lemak, nasi goreng, macam tu je. So it was okay. I would say saya memberinya 6.5. Rendah kan? Sebab dia biasa je. Dia macam tak ada wow factor. And I order nasi goreng cili kering, tapi tak pedas langsung. Jadi I macam expectation I macam cili kering lah, selalu nasi goreng macam pedas lah kan. Tak pedas langsung. So macam tak berapa nak minat. Okay, so now we are heading to Mid Valley to buy gift, birthday gift for mak. And dah cukup for now. Dan malam nak potong rambut. Oh ya, malam nak potong rambut. Kita sebenarnya nak kena beli lampu tau, kita lupa. Nak agak. Belum apa-apa saya dah kena pau. Macam mana ni? Pau RM5 je. Saya di pau. And saya dapat beli saya punya botol air. Botol air saya macam biasa every 3 months kena tukar. Tapi ni dah terlajak, dah 4 months dah pakai. Ni berapa ni? Tak. RM19 lah. Sebab total RM20. RM19.90 ke? Ha. 19.90 di Miniso. Very cute. Price. Excited eh? This one is for what? Sekarang dah habis jalan. Kan ada bercanda. Dah berjalan. Lepas tu beli grocery kejap. Lepas tu sekarang kita nak pergi cafe. Ada tugas yang harus dijalani ni. Hi guys, today it is 5th of August 2026. We just finished being out Spider-Man. My voice is not here. I'm sick for a couple of days. Tapi hari ni dah better. At least dah ada suara sikit. Kau tak sebenarnya tak ada suara. I nak Dunkin Donuts. Dunkin favorites. Beli berapa? 12. Of this? Sorry. Tanya dia dah nak tak? Meh. Puyau.
Mami nak kaya butter. Satu je. Kaya butter. Kaya butter tu ada butter ke dalam dia? Kaya butter dalam dia ada. Butter donut coated with sugar, dusted and filled with kaya jam. Donut tu yang rasa butter kot. Buttery donut, I think. Oh, buttery donut. I think so. That's what they say. What you want? Kan lah. One only. Semua dah nak. Would you rate Spiderman? 8.5. Why 8.5? Sebab masa lambat. That is your problem. 8.5 lah. Sebab ada macam I rasa macam ada Euro Tamil sikit lah. Cerita dia. Yang apa panggil yang belit tu? Panggil apa? Huh? Yang kalau yang Jepun yang baling tu apa panggil nama tu? Apa nama bodoh tu lupa lah. Ke samurai. Kan apa tah? Yang lalu depan muka. Yang macam bintang tu. Shuriken. Shuriken lalu depan muka tu lah. Nampak macam Tamil. Oh, tu Shippuden. Ya, Naruto Shippuden. Nampak macam Tamil sikit lah. The movie was so nice. I suka. Lepas tu adik book macam kerusi. I tak tahu tak pernah try. Kerusi tu goyang. My first time trying it. Okay lah, fun. Sebab memang tengok cerita yang macam action. So dia macam kuih. So best lah. Would you repeat? Repeat tak? Would you repeat the seat? The seat, yes. Me too. But But depends on the movie lah. Yeah, depends on the movie. If it's action, then I think it's worth it. So obviously it's lebih mahal lah daripada yang lain. We are waiting for our coffee. Not my coffee. Suara dah tak ada. Tapi still nak iced. Mengata no. Seleki. Bukan dengar pun. I nak pakainya mic apa dia sekarang ni. Dia nak mic apa? Microphone. I tak pandai lah shopping kan. Orang tua. Phone microphone. Ui, kalau tu nak Americano. Ini nak mana? 700. Xiaomi ni RM30 je. Bulu-bulu ni tak payah lah. Tinggal kot. Bulu-bulu tu dia kata untuk cancelling outside punya sound. Dia cakap dia cantik naik kali. Cantik tak kan? Ni nak? Aku beef lasagna. That one is in fun. Fish and chips. Member diet. Mana diet? Nanti tengah hari dia minta mami belanja lagi. Banyak lah. Why not? Mami got lots of money. Kita nak budak-budak sini lagi? So tak nampak. No, I would love. I think I can click. Wait, I just. If find coffee, mocha. Mocha. Mocha, ice mocha. Bukan matcha kau. Lagi satu? That one looks nice.
Atau ada satu je? 50-52? Tengok yang mana? F81 ayam. Ni Irfan. No, this is mine, Mommy's, Umar and mine. Dah kan? Ni Umar, Irfan, Mami, aku, Irfan. Ayah kau satu je? Yes. Umar dah ada air. Pizza satu je? 3 more. Pizza satu je? Dia kena cocok macam ni ya? No, you have to. Oh. And then can... Hi guys, cerita. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome to the podcast of the Daniel. So, in today's Katrikness, We're going to discuss about fish and chips. Ipan gila. Cing. Bagi Mami. Mami, ni nak you. Mami, cing. Ha? Nak batuk. Ni tak boleh makan kacang. Tak nak. Saya punya lagi sedap. Pasal ada orang beli buat off-six, lepas tu semua tipe coklat. What? Orang beli buat off-six, semua tipe coklat. Kalau tak ada orang yang nak share tadi, I beli semua je coklat. Kakak dari dulu memang suka Dunkin Donut. Lalu kalau Mami tanya, nak kirim apa-apa? Pergi Dunkin Donut cari tipe coklat. Dunkin Donut kan kat Petronas je. Sikit. Ini tea box. No. Belilah sendiri. Sikit je tau. Sikit je tau. Aku rembat penuh. Mama habis saya punya coklat. Mami tengok dia gigit sampai habis coklat. Dah coklat ni kat situ je. Ambil lah, tak nak. Yang ni sedap gila. Macam kursi panjang tu. Makan. Lepas Makan. Kita nak kat rumah pakai aircon betul-betul lah. Benci kau. Ni apa? You nak datang rumah I dah ada sofa. Bila beli tu Semalam sampai. kayaknya sempat kat Safi tu. Semua I punya barang Shopee. Semua Shopee lah. Tak, ni dia boleh buat ni. Dia tahu Shopee. Tapi kalau Shopee sponsor I bahagia. Affiliate. Affiliate. I punya lampu semua Shopee. I tak ada satu time pun I pergi singgah kedai lampu tengok. Kau beli ayam fresh pun kat Shopee. Ada mengokok-ngokok. Kita orang buat farm team. Nanti depan rumah ada ayam, ada samara, ada anak kambing. Dah sampai cukup umur sembelih. Sama kan? Samara sembelih. Marah lagi 3 bulan. Investment. Dia hantar Shopee tu apa? Motor. Hantar sofa naik motor. Bayang guys mana? Mami yang tanya soalan. Naik lori lah. Dia guna delivery dia orang sendiri. Dia macam ada kedai. Kedai dia dekat Muar je. Beli kat Shopee. Panjang ni kamu. Ke dia orang bawa krim? Bawa krim. Naik tangga ke apa? Dia ni dia berapa? Dia dismantle lagi. Level 3. Tapi by right macam base tu dah 1, so 2, 3. Upgrade lah.
So you tips betul. orang je. Habis lah Kalau tak memang kena bayar tambah. Scratching. Tak tahu lah, so far belum ada. Satu level RM15. Sebab dia punya, dia punya ya? kain tu macam kat rumah mami tu yang macam budak suka sketching. Samara for now belum sketching lagi. Tak Samara tu, dia selalu scratching meja kayu yang you bagi, dinding. Dia nak scratcher, tapi rumah tu tak ada scratcher. Ikan tu cakap tak bawa balik, tak nak. Apa yang you balikkan sofa? Bukan yang orang belikan dia punya Mak yang sofa baru tu tak ada tempat scratcher kat sofa yang bapak tadi. Nanti dia bagi satu tempat. Saya rasa kena bawa balik kotak lah. yang rumah dia tu kan, dia bukannya datang tidur rumah dia pun sibuk tidur katil nenek. Mesti dah bawa. After kita makan, sambungan kita dah balik rumah. Right now we're going out to get our ears pierced. Are you ready? Sekali ke? Are you ready? You're excited? Excited tu teman mandi lah. You're excited ah? Tak. Nanti tak Nanti nak air basah. tindik sini. Aduh, ada juga Mat. Tak boleh lah dulu. Tak boleh pula. Tak boleh. Tak boleh pula. Not sure kalau kedai tu ada lagi ke tak. Ni depan ni lah kedai silver lah. Tapi I tak pernah buat sini. Hopefully ada. Masa kedai yang sebelum ni Kalau buat pun tak pernah buat juga. Fine. The old shop is closed. Now we're going to another shop yang ada buat tindik. Telat tak lilat, sama pergi dulu. Hari nak tindik mana? Ada tindik ke? Ada lah. Tindik tinggi lah. Tahu pula nak tahu. I punya yang third. Itu kira bawah. Kalau satu set 20. Kalau sebelah? Kelas 12. 12. Satu 12, satu set 20. Okay. Sebab I sebelah sini ada lagi. Kalau yang buat sini atas lah, atas ikan suhu. Kalau yang dia, kalau atas 1.15, kalau 2, 3. Telat, terlilat, tali, tamplong. Okay, Humaira. Oh, badges. Oh, badges. Oh, badges. Satu ciring tak? Yang ni apa? Second lah kan? Satu ciring tak? Yang atas ni. Yang second. Kalau Second kan? Kamu punya dah tutup ni? RM6. Second punya. Kau nak buat yang mana? Second lah kan? Yang bawah first. Second. Kamu nak buat yang mana? Second. Oh, First ada. second dah tertutup. Dah berapa tahun? Kamu? Belum dengan satu hit. Number 2. Yours is? Tengah discuss je. This one ada third. Ada second tapi tak hidup. Oh. What should I do? I don't know. It's up to you lah. Should I do? Saya nak tindik puting. Salah. Kalau ada kita buat. Cuba tak. Eleh, sembang. Ni tiga ni kena juga ni. Itu nama lain. Boleh air. Buat sendiri ya. Buat sendiri. Okay, Umay, are you ready? You go first. Sila. Dipersilakan Umaira Izzati. Taklah. Tak pernah buat. Tak
dirasa mana cantik? Kamu. Nampak tak? Okay. Ini nak kira pos tu. Tom Yum ya. Doesn't hurt, right? Kenapa terus balik? Kenapa kau tak tengok Ipan? Kenapa kau tak tengok? Tengoklah. Sakit? That's okay. Okay, yang belah sini tu. Tak ada grip lah, I tak tahu. Okay. Thank you. Lagi sakit Felix. But it's okay. It's fine. You're going to be fine. Okay. Out of nowhere, they were busy. Sabar meh. Ada ambil. Salah, mau ada support ni, babe. Cincin kita mana meh? Masuk. Masuk mes masuk. Lama. Shaking lah. Hold. Ni. You hold two hand lah. Put your hands up over here. Okay, adik. Satu next. Nak tak hitch ke sini? Ini dah ada pun menu. Betul lah juga tu. Nampak Isan? Nah, dia tu. Kau punya muka tak? Santai sangat ah. Sumpah santai. Back the way to the gallery. Dia power dia tu. Kita buat dua lagi ke? Dua pun tak. Okay. Bingit. Okay. Diri korang bertiga. Ini legend. Merah. Also got mine bro. See here. Jerawat. Disclaimer. It's a pimple. She's back in her piercing era after years. After this nak continue lagi ke? Adakah saya diberi ruang untuk? Kot lah. Kalau you nak. You okay? Okay. You kening ah? Kening. Kening orang buat tepi ni. Kalau sini macam kelakar. Sini. Hidung. Bibir. Fail.
So cool.